Makanlah, makanlah. Jangan makan kebungan mati lah. Wow, banyak. Kau tengok yang tu, aku ambil yang kau nampak. Tahu lah saya nak ambil tu. Macam mana? Ha? Oh, kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan ambil. Hanya dipandang. Dia dah tahu. Okey, jom kita makan. Hai, hari ni kita nak review kuih daripada Shifa Shime. Ada macam-macam jenis ni. Dan kita buat special lah. Sambil kita review, kita main game. Seronok. Okey, jom. So kita akan putar wheel ni. Sabar. Ha? Natalila. Oh, Natalila tak apa. Gelojoh, saya gelojoh orangnya. Sabar. Saya memang gelojoh sikit orangnya. Okey, Okey, jom. alright. Lat tali tamplung. Nampak lain. Memanglah aura So, you gelojoh tu first kan? sampai. Sampai. Aura You gelojoh first tu kan? ada. Aura. Okey, saya putar haleh. Wang Putar. Kena muka syaitan. Datang. Hey, tengah-tengah. Ni tak muat lah. Bagi. Boy. So. Okey. Awak menang. 1, 2, 3. Apa ni? Wang Zah. Datang. Asal dia dapat yang I queuing lah. tahu. Queuing Kalau lah. you pakai jadi queuing king. Okey. Ini yang kita ambil kira. Oh, red Red velvet. Tak kena denda. Mana Red red velvet? velvet. Okey, ni red velvet dari Shifa Shime. Wow. Dia tak manis. Okey. I give 8 out of 10. 8 out of 10. Oi, Asal? aku yang kena red velvet bukan you. Okay? Wang Zah. Red lagi. Velvet. Memang kena makan tadi. Tak ada rezeki. Betul. Pusing lagi. Macam. Makanlah, makanlah. Jangan makan kebungan mati lah. Mungkin kita pergi pinsi mungkin ada ong. Ada orang. Anda? Tak kena denda. Wah. Belangkak. Memang nampak. Confident. Kena denda lah gila. Tak Cadbury. Kau pusing lah. Tak Cadbury. Oh, tak Cadbury. Cadbury ni selalu yang premium lah guys. Let's go. Bismillah. Okay. Saya selalu tak menggemari sebab selalunya dia macam terlalu tepung. Jadi Tetapi yang ni terlalu apa? ini ngamsoi. Jadi kalau nak borak dengan member tu best sikit lah. Dia tak ada ya. Goodness hazelnut. Okay, review. Coklat dia kena dengan kacang-kacang tu. Sebab kacang dia pun crunchy. Okay, kalau ni ada bagi 7/10 lah. Ding. Dia tu rasa. Wah, The fruitiness of this. Merah-merah tu apa? Jam. Jam. Daripada segi kemanisan awak berapa? Awak rasa okey ke? I rasa okey. Rasa okey. Sebab dia macam kena dengan tepung. Ya. Apa dengan ada. Ya. For me tak lah. Sebab bila I makan tu, I terus rasa macam kebar-kebar semua. Saya tak. Minta maaf lah. Orang kecil manis. Apa ni? Denda kena. Butterfly. Yeay. Oh, tolong tarikkan dia. Bagi. Oh, okey. Jangan nanti dia terbang nanti. Dah. Paling ayu you boleh buatnya. Wah. Mimpi ngeri guys. Mimpi ngeri lepas ni. Tak jadi beli kuih ayu. Stop it. Get some help. Samprit. Jom kita makan. Kalau dalam dunia kuih ni memang kena ada ni memang kat long kawasan ni. Sebab ada setengah separate dia macam susu-susu sikit. Ya, betul. Tapi okey lah, macam bila makan tu dia hancur dalam mulut, cair dalam mulut. And best thing is tak manis. Betul. Tak ada kebal. Tak ada kebal. Kaki. Ini kaki. Okay, next ada satu lagi. Satu lagi. Saya rasa yang tu tak SP kot, memang dah sah-sah dia. Ya. Memang sah-sah dia. Sah-sah dia. Sebab semua dah kena denda dia pakai. Okey, semua kita pergi Kenapa? kepada. Sebab ni nanas dia ong lah. Nanas dia ong. Okey. Tak nanas. Let's go.
Untuk makcik-makcik, untuk ayah-ayah, atuk-atuk yang mungkin ada masalah, you know, manis je cukup, dia tak manis sangat. Saya rasa Shifa Shimek bila when it comes to butter saya tak boleh lawan lah sebab memang dia Biskut dia memang guna memang yang butter premium yang Memang lah. guna butter. So, Bahan premium. dia ada rasa macam murah tu, dia rasa macam berkualiti, Berkualiti, ya. Alright guys, takkan nak biar kita orang kat sini yang sedap, anda pun kena sedap jugalah Kena dengan cuba. makan makanan dan juga kuih-muih sempena raya daripada Shifa Shimek ini. Caranya, check out saja website official platform Okay. Selangor, tahu? Jadi, jangan lupa Support local, Cara cara kita.